Lama dah ya kita kahwin ke Paknya? Yelah Anja. Abang kira dah lebih 40 tahun. Anak dah 4, cucu dah berbelas. Tak ingatlah berapa cucu lah tu. Banyak lagi benda yang aku nak ingat. Nanti nak raya, aku hafalkan balik. Ni macam harta-harta kita ni. Bukanlah banyak, tapi kena kita rancang sekarang. Harta kita bukan banyak mana pun. Tapi kalau tak diatur, susah nanti kan Paknya. Anja, rumah ni kita bina sama-sama. Jadi harta sepencarian. Abang rasa bahagian abang nak ibah pada Anja. Kalau abang pergi dulu, Anja ada tempat nak duduk nanti. Eloklah tu. Anja tak nak bebankan anak-anak. Semua dah ada keluarga sendiri. Kalau abang pergi dulu, Anja nak duduk mana lah nanti kan? Anja rasa Anja nak terus duduk sini. Ada ayam itik nak dibela tu. Tak takut ke duduk seorang-seorang? Anja rasa nak ajak si Lehok tu duduk sekali. Ada kawan nanti. Lehok. Janda yang tak ada anak tu. Yang abang kata buat kari pap sedap tu ke? Jealous ke Anja? Pak, kalau Anja pergi dulu, apa rancangan Paknya? Dah. Kena fikir juga. Fikirkan betul-betul. Jangan nanti kita jadi beban pada anak cucu. Abang rasa rancangan Anja tu dah elok. Abang pun nak ikut macam tu juga. Eloklah tu. Siapa kawan yang abang nak ajak duduk sekali nanti? Anja rasa si Hamid, kawan surau abang tu pun dah lama mendudak. Asal dengan si Hamid pula. Ya. Dengan Leha lah. Leha, abang gurau je. Jangan marah ya.